Ustaz kata selawat ni dia simple, tapi miracle, dahsyat. Dahsyat sungguh ke Rasulullah. Macam mana buat Rasulullah? Bukan bawa jasad Nabi, tak mungkin. Bawa namanya di bibir kita, tertumpah rahmat Allah, kita dalam pandangan Allah. Dahsyat. Lepas tu kalau kita selawat ni, Ustaz dengar cerita pelik-pelik cerita dia, dahsyat-dahsyat. Antaranya semalam Ustaz berselawat di Bayi Raja, balik surau. Ada kakak tu jumpa Ustaz, dia biasa dah ikut Ustaz dekat page ni. Dia kata, Ustaz, anak saya namanya Arif. Arif pun rajin ikut majlis selawat Ustaz ni, dan sekarang dia suka berselawat. Subhanallah. Dia kata, Ustaz, kata dia, anak saya diploma je pengajian dia, tapi kata dia banyak kerja mengejar dia. Banyak syarikat kejar dia, tawarkan dia kerja, gaji besar-besar, padahal dia diploma je, tapi kerja datang, berapa kerja datang, tawarkan kerja. Dunia kejar dia. Hari ni nak kerja kan orang susah, ramai orang tak kerja tu, menganggur, yang lepas you menganggur. Dia bukan menganggur, kerja kejar dia, syarikat kejar dia, nak bagi tawaran yang tinggi tu gaji dia, sebab dia suka selawat. Tu antara kedahsyatan selawat. Dunia kejar kita.